Semua kita cakap kalau millionaire by 30, millionaire pada umur 30, kita nak student-student daripada universiti belajar betul-betul, umur 30 dah kaya. Ni buktinya kita ada anak muda. Cikgu pergi sana. Cikgu Ridwan mana? Cikgu Ridwan tuan-tuan, umur belum 30 lagi tuan-tuan. Pergi haji bayar apa? Package seorang 120,000. Dia seorang, isteri dia 120,000. Umur belum 30 tahun lagi tau. Tuan-tuan ingat duit dia ada tu saja ke dalam akaun? Tak ada tuan-tuan. Kalau dia boleh bayar pergi haji seorang 120,000 sebelum umur dia 30, maksud dia dah millionaire. Saya nak melahirkan anak-anak muda yang macam ni. Sekarang ni universiti banyak bagi kerjasama dengan kita. Sebab apa? Kita lahirkan betul, result kita betul. Semua student-student yang join program kita ni belajar jadi top student. Kalau boleh jadi dealer public go berjaya, nak score exam tu nothing lah. Sebab apa? Nak jadi dealer public goal berjaya, mindset kena betul, skill kena upgrade, attitude kena betul, penampilan kena betul. Belajar kat universiti, mesti jadi top student. Simple saja. Okay? Nanti kita nak buat satu circle lagi tuan-tuan, yang terbaru ni. Umur 50 dan ke atas. Kita tak tahu lagi nama program apa. 50 dan ke atas. Sebab apa tuan-tuan? Kita nak bagi kehidupan baru kepada ni ibu-ibu ayah-ayah kita ni, acik-acik kita ni. Sebab apa? Ramai orang umur 50 tahun, aku dah tak ada apa dah, rehat tunggu mati je. Life panjang lagi tuan-tuan. Kalau mati umur 80, banyak lagi benda kita boleh buat. Sedangkan dengan ilmu dan pengalaman hidup, banyak boleh bagi manfaat kepada masyarakat tau. Pengalaman banyak tau. Buat public goal ni betul-betul tuan-tuan. Kalau jadi dealer public goal, buat betul-betul lah. Paling lama 3 ke 5 tahun. Paling lama 30 tahun. 3 ke 5 tahun. Lepas tu enjoy life. Pergi tengok dunia setiap tahun. Tak payah duduk rumah jaga cucu. Kita ada duit, suruh anak jaga sendiri. Mak nak pergi travel overseas dengan kawan-kawan public goal. Akan best. Kan kalau tak ada apa-apa nak mengharapkan nak pergi rumah anak jaga cucu. Kita ada life kita sendiri tuan-tuan. Tuan-tuan, inspirasi ni saya dapat, saya pergi overseas tau. Saya tengok orang-orang tua overseas. Hari tu saya pergi trip ke Antartika. Satu kapal tu 200 penumpang. 200 penumpang, 200 kru. Satu kapal besar tu. 70% umur 60, 70, 80. 60, 70, 80 kerja mereka pergi lihat dunia yang dia tak pernah tengok lagi. Pergi belajar tentang alam, belajar tentang burung, belajar tentang penguin, belajar tentang glasier apa semua. Ada kawan-kawan sembang, lepas tu trip ni pergi trip sana lah, ni trip sana lagi. Itulah baru life pada umur pencen. Masjid kita pergi juga, umrah kita pergi juga, haji kita pergi juga. Okay, so kita akan buat satu ni, kita baru set up komiti sebab kita dah ada satu circle ni yang umur 50 tahun dekat atas. Kita tak tahu lagi nak bagi circle apa. Tak tahu, kita nak bagi satu circle yang inilah. Sebelum ni ada circle anak muda, ini circle bekas anak muda, macam tu. Tak tahu, kita nak bagi satu, kita tak tahu. Ada komiti kita nak set up. So nanti kita ada circle anak muda ada, circle orang lama pengalaman pun ada, orang senior pun ada. Kita tuan-puan dengan G100 Public Goal, kita memang target, kita memang target kita nak change kita punya masyarakat, nak bina masyarakat yang baru, yang lebih baik untuk masa depan kita, negara kita, insya-Allah. Okey, jadi tuan-puan, saya tak sempat nak habiskan. Datanglah lagi tuan-puan belajar. Hutang tuan-puan jangan risau tuan-puan. Hutang selagi tuan-puan boleh bekerja akan settle. Tackle yang ni dulu tuan-puan. Tuan-puan, pengalaman saya, masalah kewangan dua saja. Yang pertama ialah tidak ada tabungan. Kerja bertahun-tahun tabungan tak ada. Bila tak ada tabungan, dia pergi masalah yang kedua, hutang yang banyak. Nak beli apa pun hutang. Okay. Makin lama bekerja, makin miskin. Kereta makin besar, rumah makin besar, tapi makin banyak hutang. Macam mana nak selesai? Belajar ilmu kewangan, betulkan tabungan, hutang tuan-puan akan settle satu persatu. Nanti tuan-puan dengar testimoni. Encik Bashir ada. Encik Bashir, tuan-puan akan dengar. Dia punya pengalaman dia ada hutang yang banyak. Orang Penang tu, sampai rasa nak terjun Jambatan Pulau Pinang tu. 5 kad kredit. Waktu tu, dengar cerita dia tuan-puan. Last kali, hutang semua settle.
sekarang ni dia berapa tahun sekali buat rumah cash. Dengar cerita dia. So itu saja tuan-puan saya sempat share. Masa pun dah overtime. Saya doakan kejayaan tuan-puan. Kita datang lagi, mudah-mudahan akan datang. Tuan-puan adalah sebahagian daripada kejayaan kami, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepukan